Okey guys, hari ni kita ada sesuatu pembelian yang tidak dirancang, tidak dijangka, di mana macam korang boleh nampak. Hari ni kita ada sekotak Fujifilm X100 Mark 6 panggil Mark 6 S100 V1 S100 6 ni lah. So aku beli dekat DP tadi, dah terampal orang Melaka. Dapat harga retail dia lah. Harga ni lah, alhamdulillah dia dah kurang hype sikit, jadi harga dah kembali normal. So pembelian ni aku dapat sekali dengan beg ni. Ni beg yang bukan Fuji punya lah, tapi kedai tu bagi. Alhamdulillah, thank you. Okay, just a simple camera bag macam tu lah kot. Okay, kita try tengok dalam dia macam mana. Ya, Canon. Boleh lah kan. So tak ada benda, aku pun bukanlah budak kamera sangat, tapi basically dah lama juga eyeing this camera lah. Tapi finally berani nak buat decision selepas tengok Muaz. Muaz memang menjadi budak-budak Fuji sekarang. Lepas tu Faizana pun baru ambil juga. Dia punya tak sengaja tu kan. Dan aku tak adalah nak cerita factual sangat, kita nak unboxing je. Sebab apa? Basically itu je lah kot kita nak buat hari ni. So ini dia punya kotak dia lah secara dekat dia. Tak ada apalah pun, macam nak unbox phone pula kan. So jom kita unbox Fuji X100 Mark 6. So sedikit background story lah. Basically aku pun tak adalah sebab musabak sangat nak beli kan. Lebih kepada ikut-ikut kawan-kawan kan. Macam aku cakap tadi lah, orang kata pakai Fuji ni tak pandai ambil gambar pun boleh jadi lawa kan. Dan yang aku dapat ni warna yang memang aku nak lah, warna silver dipanggil. Alright, okay. And then dekat dalam ni ada apa lagi? Oh, simple je dia punya unboxing. Tak ada apa sangat pun. Then buka sini, buka sini. So korang dapat lah dia punya bateri, seketul bateri. And then dekat sini korang dapat kabel type A to type C. And then korang dapat dia punya apa benda ni? Siapa tahu? Untuk ni ke? Untuk benda ni kot. Dia punya layout panggil. Alright, itu je lah kot dalam kotak. Alright, simple unboxing je. So ini yang utamanya lah. Okay, so dia bagi free SD card ni 64GB je. Tak apa, kita pakai je lah kan. Boleh lah 64GB pun 64GB lah. And then masuknya dekat mana, bawah ni ke? Masuknya dekat sini. Kalau tanya pada aku, minta maaf lah aku memang first time betul-betul first time dapat pakai Fuji ni. Selama ni pegang-pegang je orang punya. Alright, so kita masukkan bateri dia. And then okay, tutup balik. Alright, so first thing first, dari segi dia punya design macam inilah. Aku rasa korang pun dah banyak tengok dekat internet kan. Tapi bagi Chana untuk aku unboxing kan, sendiri punya kan. Jadi bentuk dia macam ni, ergonomik dia macam ni, kecil saja. Dan kalau korang boleh nampak dekat depan macam inilah. Dia memang sebuah compact kamera lah, street photographer punya kamera lah. Tapi warna design ni lawa kan. Dia ada warna hitam dan juga warna silver lah. Kalau hitam dia semua hitam, macam Muaz punya warna hitam tak silap aku. Faiz dengan aku punya warna ni. Right, nice kan. Bawah ni dia macam leather kan, macam soft leather PU kot. And then ada banyak button lah. Ini benda yang nak kena familiarize ni. Coming from Sony, banyak gila kot. Yang ini siap boleh naik tau, nampak? Tapi itu hari dah main-main kamera kawan-kawan, sedikit sebanyak dah lebih kurang tahulah. Cuma mungkin tinggal nak remapping dia balik. Nampak? Dah on dah pun. Alright, kita set up kejap. A few moments later. Then that's it. Alright, so depan ni dia punya cover dia ni. Tarik je. Alright, nice. Dan dalam dia ada macam soft ni, macam aluminium ni. Okay, jakun sikit. Okay, tertutup agaknya. Alright, so jom kita try first selfie menggunakan Fuji X100 6. Okay, lama first image daripada Fuji X100 Mark 6 akulah. Alright, so basically tu sahaja. Kalau korang tanya pada aku lah, sebenarnya lah apa yang aku nak daripada kamera Fuji ni, kenapa aku finally pull the trigger untuk beli. Basically aku nakkan sebuah kamera yang boleh bawa pergi travel. Contoh kalau aku ada trip ke apa, ataupun ada pergi pre-briefing ke. Jadi aku nak sebuah kamera yang aku tak perlu lagi nak memilih lens apa nak bawa. Sebab macam Sony kita ada macam-macam lens kan. Jadi end up kita bawa macam-macam, akhirnya kita tak guna semua dan dia memakan ruang tau. Jadi aku nak membina sebuah keyakinan dengan ambil kamera macam ni. Kita ada fixed focal length ni, membuatkan kita macam lebih belajar lah. Hopefully lah, kalau aku pakai lama, hopefully kita akan belajar seberingkas pasal Fuji punya ekosistem dan lain-lain. Dalam masa yang sama, aku nak juga sebuah kamera yang kalau kita nak pergi outdoor tu, dia ada ND filter built-in.
And then dia ada dia punya recipe dia lah, simulation dia, color yang cantik-cantik. And then dia ada flash kat sini. Kan? Jadi tak perlu nak bawa lampu. Dan kalau anda kata memerlukan, dia juga boleh jadi simple B-roll punya cam. Kalau contoh nak record moment ke, nak record produk ke, dekat pre-briefing ke. Hopefully lah. Sebab apa, dengar cerita Fuji punya autofocus ni kelaut sikit lah. Dengar cerita lah. Sebab coming from Sony, Sony memang dia punya autofocus lagi sekali, yes. Tapi dengar-dengar cerita lah Fuji ni kurang sikit. Mungkin betul, mungkin tidak. Nanti kalau bagi siapa-siapa pengguna Fuji, kalau ada tips and tricks macam mana nak enhancekan autofocus punya experience tu, boleh komen dekat bawah setting apa ke, macam mana ke. Dan untuk resepi sekalian aku pun tak faham juga. Yang aku tahu dekat dalam ni dia ada back in dia punya film simulation yang dah cantik. Tapi diorang cakap boleh tune ataupun boleh customize lagi untuk dapat yang lebih cantik. Who knows? Boleh komen kat bawah. Tapi satu benda yang aku notice, banyak gila button woi. Aku dah seram dah ni. Kan bila main kamera orang tak nak nampak sangat. Tapi ni banyak sangat ni. Sini. 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 Ni macam aku cakap tadi. Boleh 2 layer nampak. 2 benda. And then sini. Sini. Ni boleh cerita kat sini lagi lah. Ni. Lama Sini. 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 Banyak sangat ni. Kan? Tapi aku punya concern adalah bateri sebenarnya. Bateri dia ni kecil pada hemat aku lah kan. Jadi untuk ambil gambar mungkin cukup. Untuk buat video takut tak berapa cukup lah. Oh, untuk screen dia boleh macam ni je. Ini satu benda yang aku wonder lah penggunaan aku nanti. Sebab apa? Kadang-kadang macam ni susah untuk korang nak ambil street photography yang nak tengok macam tu kan. Tapi kalau anda kata aku nak record diri sendiri, aku kena gunakan keyakinan lah. Agaknya macam tu lah, keyakinan. Dan Pak Is cakap dia boleh pakai dia punya phone apps. Tapi takkan nak 2 device kan, defeat the purpose again. Tapi mungkin nak kena belajar lah untuk membina keyakinan macam tu. Tapi again, compare lah. Alright. So doakan aku pakai lama, doakan aku betul-betul rajin untuk explore, doakan aku pakai betul-betul sampai betul-betul dah rasa boleh pakai. Hopefully korang tak nampak iklan aku dekat marketplace ke apa, hopefully. Yeah, that's it. Unboxing Fuji X100 Mark 6 Izami Gadget. Alright, so sampai bertemu lagi di video akan datang. Macam biasa guys, Assalamualaikum.